Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi wa li abaina wa li ummahatina ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمجاهدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah sebelum kita meneruskan kita punya perbincangan kita kitab Zadul Muta'allim ni, marilah sama-sama kita sedikit mengalunkan zikrullah. Mudah-mudahan dengannya hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi lapang, akal fikiran kita menjadi terang, diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kefahaman, dan mudah-mudahan dilimpahkan akan kita kebaikan, kerahmatan, dengan sertanya diberikan segala kebajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan. Zikir dia yang samalah, tapi dah lama dah tak bawa hak yang Hasbi Rabbi tu kan. Kita bawa balik tu dah lama. Dia tukar 3-4 kali tukar dah, saya lagi lupa balik tu kan. Walaupun benda tu tak susah mana pun, no? Sajalah kita bawa Hasbi Rabbi tu. Baik, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi
ربي ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi bertemu kita nak masuk bulan Rabiul Awal, pilih tak pilih lah. Bulan Safar. Bulan Safar nak masuk dekat Rabiul Awal. Lebih kurang dalam 2 minggu gitu. 2 minggu lagi insya-Allah. Dekat nak Maulid dah. Maulid pula kita. Hari tu awal Muharram, ni dekat nak Maulid dah kita. Maulid ni tak tahu lah berapa ekor lembu dalam ni. Lembu banyak, ekor banyak. Ekor banyak. Baik. Wahdaniyah no? Betul? Betul. Hari ni Wahdaniyah. Wahdaniyah. Kalau tuan-tuan tak tanda, tak tahu sifat berapa dah mengaji. Tanda okey lah. Sekali lagi balas nombor 5, nombor 4 lupa. Balas nombor 6, nombor 8 lupa. No? Cakap kampung dah senang no? Kuliah cakap straight dengan poyo Qudrat no? Bukan Wahdaniyah no? Qudrat. Oh, ada yang tanda sampai Qudrah, betul ke? Siapa yang tak jawab tu memang nampak ke tak nampak tu? Jangan buka gambar lain. Gelap. Saya lagi terkejut Pak Haji aku faham ke? Qudrah no? Confirm Qudrah. Tanda kedak ke? Saya rasa lah hari tu 3 sifat je kita baca. Wujud qidam baqa tu dah baca dah. Lepas tu yang ni saya pun rasa sampai Wahdaniyah. Macam tu lah rasa-rasa saya lah. Ambil balik Wahdaniyah. Sebab saya duk ingat apa yang saya kupas tentang Wahdaniyah ni. Saya dah mahu dah tak ngajak tauhid ni beberapa tempat termasuk kitab Zadul Muta'alim ni. Kalau ada tempat lain saya mengajak Zadul Muta'alim. Tapi bila tak dah tak ada tempat saya mengajak ni kecuali sini. Jadi saya ingat antara benda yang saya kupas tentang Wahdaniyah apa nama maksudnya asal dia sudut zat, sifat dan afal. Ni tu saya dah sentuh. Tu yang saya tanya tu. Kalau ni kalau masih Wahdaniyah ke tak? Lepas tu saya dah cengok.
Yalah, kalau saya tak sentuh pun, benda ni memang ada kupasan dia dalam ilmu tauhid. Cuma saya duk kata, dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Dah setuju ke belum? Wahdaniyah tu, saya ingat dah. Saya pun ingat dah. Cuma saya saja tanya lah, sama ada wahdaniyah ataupun qudrah. Kata pengerusi kita, qudrah. Makna dia baca kitab tu. Mana? Tengok kitab, bukan baca kitab. Mana pengerusi kita tu, tengok main, buat qudrah dah dia. Laju lagi. Qudrah. Baik, qudrah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Saya tak adalah nak minta papan, tapi sifat dua ni sedap kalau ada waibah. Kalau tak percaya tanya guru boleh. Kalau ada sifat dua ni sedap pakai waibah. Dia bukan sedap cakap ya, sedap nulis. Dia sedap nulis sebab apa? Dia ni bukan ilmu bayang-bayang tu, bayang-bayang tu bayang. Ilmu bayang ni ilmu apa? Bayang. Dia bukan bayang. Saya bukan nak minta tak apa. Saya cuba ringkahkan penerangan. Bukan ringkah. Saya tak cabang-cabangkan penerangan dia. Walaupun penerangan dia paling sikit. Kalau tiga sifat ni, dia pergilah. Ada paling kurang pun. Kalau dua sifat kita baca qudrah dengan iradah pun, paling kurang ada 4. Ada 4. Satu tu ada 2 perbahasan, satu lagi ada 2 perbahasan. Tak apalah. Saya cuba ringkahkan bahasa dia. Bahasa dia supaya tak jadi meleret panjang. Bukan syarah tu tak boleh nak kata apa dah. Cuma dia punya bahasa syarah tu. Sebab dia ilmu tauhid tuan. Dan ilmu tauhid ni dia keluar dengan bahasa Arab. Dia cuma adalah macam kudrat ni kita boleh dah faham kerat kan. Tapi tak boleh dah syarah kerat. Kena syarah ilmu dia. Jadi macam itulah. Dan ilmu-ilmu macam ni dia macam pakai formula. Macam mana kita nak faham dia. Macam itulah. Macam tu. Ya, itu ya. Matematik kan, matematik kena menulis, kena apa kan, macam itulah. Baik. Qudrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa fid darain amin ya rabbal. Qudrah artinya kuasa. Lawannya ajzu. Apa maksud ajzu? Apa maksud ajzu? Lemah. Dalam kitab siapa sebut lemah, mana baca kitab? Dia tengok muka saya tak nampak kan? Muka dah serba lemah. Tapi lemah tu tak ada dalam muka, dalam kitab. Kena tengok kitab, tengok muka saya handsome selalu lah. Gigi 2 batang tak ada. Tengok muka saya apa? Qudrah artinya kuasa. Lawannya ajzu, yakni lemah. Kita pernah dengar ada perkataan mukjizat. Mukjizat tu asal perkataan mukjizat ajzu. Kenapa disebut mukjizat? Nabi-nabi ni kenapa diberikan mukjizat? Tujuan mukjizat tu untuk mukjizat ni dia adalah sifat yang diberi kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah beri. Yang mana Allah beri, yang dia bukan kuasa sakti, yang dia belajar daripada mana-mana untuk bomoh tak ada. Tapi mukjizat ni sebagai penguat kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dalam menelusuri perjalanan dia punya dakwah dia menjadi penguat. Jadi mukjizat tu dia bukan bahasanya penguatnya. Bahkan mukjizat itu memaksudkan apa? Melemahkan kebatilan. Kalau ajzu ni maksudnya lemah, mukjizat tu fungsi dia apa? Melemahkan kebatilan. Ada? Sebab tu nabi-nabi musuh dia tahu.
Musuh dia bukan iblis ya. Bukan umat dia saja. Jadi musuh-musuh Nabi ni banyak. Bahkan semua Nabi-Nabi, iblis tak. Walaupun tu tahap dia Nabi, iblis tak ganggu. Oh, iblis ganggu. Nabi kita pun disihir. Tapi dia ada mukjizat. Mana? Cuma selayaknya lah mukjizat itu bukanlah memberi bantuan. Dia menjadi penguat dan melemahkan kepada semua jenis kebatilan. Semua jenis kebatilan. Sihir ke, ilmu mengarut ke, hujah yang membawa kepada kebatilan. Mukjizat ni dia menentang akan kebatilan dan dia memenangkan kebatilan. Sebab tu tujuan Nabi diturunkan liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan, menzahirkan dini kulli, agama tu keseluruhannya, dan memenangkan. Bahasa mudah liyuzhirahu ni untuk dimenangkan. Batu tuan-tuan, ada tuan-tuan tengok cerita Nabi-Nabi kalau tak ada, semua Nabi menang. Dan selain Allah Ta'ala yang datangkan pertolongan, yang Allah Ta'ala juga datangkan penguat. Salah satu daripada penguat kepada Nabi-Nabi ni, mukjizat ni, mukjizat Allah kirim mukjizat. Tu yang mukjizat Nabi Isa hidup ke orang mati, mukjizat Nabi Musa tongkat. Kita jangan buatlah belah katok tongkat ke laut, tengok jadi apa tongkat tu. Tongkat hilang, tuan tongkat banyak. Tu saya saja masuk selit sikit perkataan ajzu. Bukan masuk mukjizat tu lemah tak. Mukjizat tu dia menguatkan melemahkan kebatilan. Bila tujuan dia melemahkan kebatilan, maka mukjizat tu dia jadi penguat, penambah, ataupun orang kata penguat lah, bahasa paling elok panggil penguat lah, kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi ajzu tu lemah, mukjizat tu adalah perkara yang melemahkan segala kebatilan. Dia beza orang belajar kuasa sakti, sihir, ulama ni dia beza pendapat, beza karamah, sihir, apa lagi. Cuma ada ulama dia letakkan dalam kitab tauhid juga, dia sebut sihir ni apa. Cuma sihir ni dia boleh dipelajari. Karamah dah Allah bagi. Karamah ni tuan-tuan, wali-wali dah, wali-wali Allah bagi. Dia ada istidraj. Istidraj ni kepada orang yang kufur, buat jahat tak jadi apa pun, dia elok je aku pun. Tu istidraj tu. Mukjizat pemberian Allah, penguat kepada nabi-nabi untuk menentang kebatilan. Di situ ulama bezakan istidraj, ma'unah, karamah. Situ. Dia ada perbahasan tu dalam kitab tauhid dah. Baik. Jadi maka wajib kita percaya bahawa Allah itu berkuasa pada membuat tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap mungkin. Apa itu mungkin? Apa jua yang Allah Ta'ala nak buat, sama ada benda itu Allah boleh, bukan boleh, Allah hendak buat, ataupun Allah pilih untuk dia tidak nak buat. Tak nak buat lah misalnya. Benda apa? Harus. Apa maksud benda harus? Allah nak buat boleh, Allah tak buat pun boleh. Faham tak? Tengok mungkin tu kalau rajin tulis sikit. Tulis sikit kata Allah boleh nak buat apa pun dan Allah boleh untuk tidak buat apa pun. Dia main nak gila, dia main nak nampak muka nak pening, nampak muka nak pening. Pening dah? Gelap baik.
tiap-tiap yang mungkin apapun Allah Ta'ala nak buat dan meninggalkannya. Di sini maksudnya apa? Allah punyai kemampuan. Allah Ta'ala sangat mampu berkuasa untuk mengadakan apapun, dan Allah Ta'ala sangat berkuasa untuk tak buat apa. Sebab tu dia kata meninggalkannya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kulli syai'in qadir. Setiap sesuatu. Kulli lah. Dalam Quran dia kata kulli syai'in. Sesungguhnya setiap sesuatu itu qadir. Nah, Allah Ta'ala berkuasa untuk melaksanakan. Ada satu ayat yang sangat masyhur. Saya tak ingat surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran. Selalu para asatizah guna ayat ni, dan ayat ni power. Dulu-dulu kita pakai dalam zikir, dalam wirid lepas sembahyang. Ayat dia apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadihil khair. Oh, pandai tepuk tangan. No? Tutup. Tak. Ayat tu dulu wirid kita panjang no. Lo tinggal dah habis dah. Tuan-tuan kalau nak wirid panjang pas sembahyang tak ada ustaz tak apalah. Wirid panjang. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Habis dah surah Baqarah belakang tu. Amanah tadi. Amanah tu daripada atas ke bawah tu tak? Semuka tu macam. Lepas amanah Rasul bima unzila mula lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Lepas tu sambung amanah Rasul bima. Habis yang tu pula lagi disambung. Apa? Surah? Apa? Yang tu Al-Baqarah. Habis tu sambung qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa sambung satu lagi. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lama dia pegang kepala. Lain kali tu imam seorang. Dulu wirid kita panjang macam tu, no? Saya sempatlah zaman tu. Sempatlah zaman dengan tuan-tuan. Zaman apa? Generasi apa? Gen apa dia panggil? Gen X. Y. Dia pun kata Y. Korang ajak tu duduk. Dia kata gen kita Y. Dia pun tak tahu dulu. Berak tak ada jamban kita, no? Tak ngaku lega. Baik. Qudrah. Allah Ta'ala boleh buat apapun dan Allah Ta'ala boleh untuk tidak buat apa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ayat dia. Ini tuan-tuan, kalau orang sesombong macam mana pun pakai ayat ni kat dia. Qulillah, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu mulki tu'ti. Mulki, Allah itu raja bagi segala raja. Tu'ti mulka man tasha. Allah Ta'ala boleh beri kekuasaan kepada siapa yang dia nak beri kuasa. Contoh mudah faham. Negeri Sembilan baru lepas pilihan raya. Negeri daripada sebelum ni orang lain pada orang lain, Allah boleh beri. Bahawa Allah tu raja bagi segala raja. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah boleh rentak kuasa pada siapa yang Allah Ta'ala nak rentak kuasa. Mari dulu pakat merasa ada hilang kuasa. Pakat merasa ada dulu. Depa dulu merasa ada tukar kerajaan. Saya bagi mudah nampak kuasa tu kerajaan sebab orang duduk kerajaan ni dia rasa dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Betul lah tuan-tuan, betul. Hang nak gubal undang-undang, hang nak haram hak nu, hang nak halal hak ni. Depa ada tu. Tapi yang kita ni, depa beria bertanding, kita depa bodoh ni. Depa bagi kita ni buat kuli depa ya. Aku punya pasal ada buat kerja apa, pandai. Tu bila hang ada kuasa, bila hang
Dia lupa Allah boleh beri dan Allah boleh rentak. Dulu kerajaan dulu berapa tahun? Barisan 60 tahun Allah rentak, tukar kerajaan Sa'ad. Lepas tu setahun sekali tukar kerajaan. Sakit apa? Setahun sekali bantuan tak tahu nama apa dah. Kerajaan ni bantuan ni, esok tahun depan tukar kerajaan bantuan lain pula, tukar kerajaan bantuan, nama bantuan tak tahu dah. Daripada Sabah sampai Basah. Sampai tukar nama. Boleh Sabah sampai boleh Basah. Nak boleh 100 bulan tu no. Tak apalah, saya bukan nak cerita bantuan apa semua tu. Nak habaq bagi Allah boleh beri dan Allah boleh rentak. Bukan tu je. Allah boleh beri kemuliaan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'. Allah boleh beri mulia siapa Allah nak pilih untuk beri mulia. Saya pagi tadi mengajak budak kitab ta'lim muta'allim. Saya tak ingat dalam hujung bab tu. No? Kemuliaan, kebesaran datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Dalil dia mana lah? Kemuliaan, kebesaran datang daripada Allah. Kita hebat macam mana pun, Allah beri. Tapi man tasha, kepada siapa yang Allah nak beri. Saat Allah nak bagi. Hari ni hang rasa orang tengok hang megah elok lah. Tak kisahlah, sekalipun saya cakap tak apa nak tuis merapu pula. Sekalipun orang nampak kita elok, saat itu ketika Allah bagi. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Allah boleh bagi kemuliaan, Allah boleh rentak kemuliaan. Allah boleh rentak, tiba-tiba hang mulia daripada mulia tiba-tiba hina. Allah rentak kemuliaan, Allah ganti dengan hina. Wa tuzillu man tasha'. Allah bagi zillah ni kehinaan. Allah boleh bagi. Kita kalau suka ke orang, kita buat apa kat dia? Oi, belalah, pujilah, sayanglah. Kalau meluat, aku tengok tak mak. Bukan kata sembang, tengok tak mak. Dengar kereta kawan tu, tu cara kita, tuan-tuan. Cara kita hamba ni. Tapi kita pilih tak macam Tuhan pilih. Tapi Tuhan boleh pilih yang siapa sangka dia hina kepada mulia. Dan kita pun takkan sangka daripada mulia orang itu kepada hina. Dalam kitab Ta'lim sebut, berapa banyak di kalangan manusia yang asalnya mulia, yang asalnya hamba menggantikan orang merdeka. Maksudnya daripada hina kepada mulia. Dan berapa banyak pula manusia yang mereka asalnya hamba, merdeka menggantikan hamba. Allah boleh kona tak? Allah kona macam tu je kita. Allah boleh buat. Itulah maksudnya berkuasanya Allah. Bukan nak maksud Tuhan ni tak kena nak buat kat kita lagu ni. Dah. Sebab tu tuan-tuan, yang kita kena takut ni, yang kita kena fikir kuasa Allah. Kuasa Allah lah yang kita kena fikir. Apa jadi pada tuan-tuan, saya pasti dan yakin ada orang dia ada cerita yang mengubah diri dia, keluarga dia kadang-kadang. Ada cerita. Allah nak ubah keluarga daripada susah, Allah angkat tiba-tiba jadi senang. Ada orang keluarga senang, tiba-tiba Allah uji dengan kesusahan. No? Ada orang asalnya Allah puji dia, diri dia, Allah bagi dia mulia di hadapan orang. Sampai satu masa Allah bagi dia masa orang tak mau kenal hang dah. Orang tak peduli dah. Ada dah. Kalau tak ada kat kita pun tengok kat orang. Tapi jangan kata kat dia pula. Kata kat dia, dulu elok, dah tengok cakap pandai sikit. Sebab Allah Maha berkuasa. Di hujung ayat ni,
Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadihil khair. Kenapa? Kuasanya tu di tangannya dia, Allah Ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya setiap sesuatu itu Allah Ta'ala sangat berkuasa untuk melakukannya. Tentu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun begitu. Dalam membahagikan sifat qudrah ini, dia ada ta'alluq. Ta'alluq ni apa? Hubung kait. Ta'alluq tanjizil qadim dengan ta'alluq tanjizil hadis. Dah pula dah. Kenapa dia ada perbahasan? Supaya kita faham bagaimana qudrah Allah Ta'ala ini, ya, dia disifatkan untuk kita mengenal dia. Adapun qudrah tanjizil hadis, tanjizil qadim, iaitu sifat Allah Ta'ala yang azali, sifat kuasa Allah yang sejak dulu lagi dah. Sejak bila? Sejak ketika adanya ia, sejak azali. Ya, berkenaan dengan apa jua perkara yang Allah Ta'ala nak buat. Allah nak jadikan kita, Allah nak jadikan bumi, Allah nak jadikan langit, Allah nak buat apapun, sekalipun kaya kita, miskin kita, senang susah kita, sakit kita, semua itu telah ada pada kuasanya Allah sejak azali. Sejak azali. Bukan ilmu nak kuasa. Allah berkuasa nak buat apapun sejak azali lagi. Ini tanjizil qadim, ta'alluq tanjizil qadim. Sini saya pendek ni sebab tak ada apa buat. Kalau ada buat ada, kalau hampa panjang lagi. Maknanya semua kejadian ini Allah Ta'ala telah berkuasa sejak azali lagi. Habis tu Ustaz, awak baru jadi. Itulah namanya ta'alluq tanjizil tanjizil hadis. Qadim tu bila? Azali. Hadis tu bila? Baharu. Apa dia ta'alluq tanjizil hadis? Ta'alluq tanjizil hadis ni, qudrah Allah Ta'ala waktu dia nak jadi itu, penciptaannya itu. Contoh, Allah nak jadikan Nabi Adam. Ketika Allah jadikan Nabi Adam, itulah namanya tanjizil hadis. Maknanya saat berlaku penciptaan tu. Macam kita, bila kita ada, Ustaz, saya lahir tahun 60 awak. Kan? Tahun 60 berapa? Saya tahun 90. Saya mesti gelak je kat sini. Kau ingat saya tua lagi? Nak kata kat saya tu. Katalah saya beranak tahun 90. Adapun kuasa Allah Ta'ala, sama ada Allah nak jadikan saya lebih awal, Allah Ta'ala sangat boleh. Faham tak? Tapi tanjizil hadis, Allah jadikan dia pada tahun 90 saya tu. Faham tak? Allah jadikan, maknanya melihatnya terjadinya kuasa Allah itu berlaku saat itu. Macam tsunami ya. Macam tsunami ni dia nak berlaku bila? Kita pernah dengar tak? Tsunami dunia ni berlaku mungkinlah ada sebelum zaman Nabi Nuh. Dunia. Tapi tsunami zaman kita, baru kita tahu apa tu tsunami. Tengok tahun 2004 pertama kali tu dia ustaz. Siapa diluk masa tu? 2004. Bangoi masih dalam Swiss lagi no? Pencen dah? Ada lagi 2004. Baru nampak macam mana air laut boleh menyebabkan banjir di darat. Dulu tak ni no, tak sangka no, macam mana air laut boleh pergi ke darat jadi banjir. Lepas tu pakai buat filem lah, Ikan Jaws lah, buat filem Korea banjir dunia lah, apa benda.
Pasal dah ada contoh. Waktu Allah nak buat dulu, Allah boleh buat. Allah boleh buat bila pun. Ini namanya tanjizil qadir. Allah berkuasa nak buat bila pun. Allah berkuasa. Macam mana? Macam kita faham. Bila Allah jadikan bumi. No? Bumi ni tuan-tuan, dia bukan makhluk pertama. Kita rasa sebelum Allah jadikan, tak tahu nak kata dunia ke apa, Allah jadikan apa dulu? Allah jadikan arash. Arash pun kita tak pernah nampak. Ini maksudnya berkuasanya Allah Ta'ala sejak azali. Walaupun belum tu tak jadi. Namanya tanjizul ta'alluq, tanjizul qadim. Sejak azali Allah maha berkuasa dah. Adapun tanjizul hadis, saat waktu dia jadi, kita nampak. Oh, jadi dah. Tu baru kita perasan. No? Hak perasan tu baru. Oh, ada. Ibarat orang yang lahir ke dunia. Bila Allah jadikan dia daripada dalam perut. Saya nak tanya makcik-makcik, pengalaman mengandung. Adakah pengalaman mengandung tahu dah hari pertama mengandung? Ustaz ni soalan. Kalau tahu lelaki hampa balik tanya, awak tak abang? Macam mana hari pertama mengandung? Tak ada orang tahu hari pertama mengandung lah. Yang dia tahu tak kena gaya pi klinik lah. Kiki seorang. Dulu makcik dulu ada ke pi klinik? Dan ke pi klinik? Tak ada no. Bukan tak ada beranak. Tak ada tahu, tak ada pi klinik tahu mengandung ke? Ke macam mana? Pakai bidan ke pakai klinik ke? Tak ada tahu. Bila dah tahu, tanjizil hadis. Allah nak jadikan bila ke, Allah nak jadikan, Allah dah sangat buat. Allah sangat berkuasa untuk itu. Ini kuasa. Kerana itu, apa yang jadi ni kadang-kadang, contoh, takdir kita minta ke, kita duk minta itu, minta ini. Saat Allah nak jadi, Allah boleh jadikan tak bila-bila? Saya sebut tadi. Dalam perkara yang sebut tadi, Allah jadikan apa? Berkuasa pada memperbuat tiap-tiap mungkin. Allah nak buat jadi bila, tak jadi pun boleh, jadi pun. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Sebab memang Allah berkuasa begitu. Allah tak terkait dengan siapa-siapa. Tak ada siapa pun tolong dia pun tak apa. Tak ada siapa. Tuan-tuan, ni cerita sifat Allah yang maha tinggi. Kalau kita cerita sifat manusia, kita nak cerita kudrat manusia, kuasanya manusia ni macam mana? Macam mana kemampuan manusia makhluk ni yang nak tak payah banding lah tuan-tuan. Tak terbanding pun. Tak layak nak banding dengan kudrahnya Allah Ta'ala. Nak banding macam mana? Kita pun dia buat. Tarikh mati, tarikh ada, tarikh hidup ada, tarikh mati ada. Kita tarikh hidup dah ada, tarikh mati je tunggu. Tapi ada tarikh mati. Pergi kubur tengok. Sekian. Al-Fatihah. Telah ke rahmatullah. Almarhum, almarhumah, sekian. Tarikh tulis. Mujuk dia tak tulis jam berapa ya. Orang lain tengok, lewat sikit kot, yang aku tahu lambat sikit. No? Mana ada kesudah, ada mulanya, ada kesudahnya. Allah Ta'ala nak menjadikan apa, nak menghidupkan apa, nak mematikan apa. Saatnya bila awal ke kemudian Allah tak terikat dengan perkara itu. Allah Ta'ala berhak. Allah nak beri rezeki pada siapa yang dia nak, Allah rentak rezeki. Allah boleh buat. Dan Allah nak buat tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba jadi mulia, tiba-tiba jadi hina.
Tiba-tiba jadi sakit, tiba-tiba jadi sembuh. Kita ni pasal kita tak tahu takdir dan kuasa Allah. Duk berharap tak tahulah Ustaz, jenuh dah. Memanglah jenuh. Yang kita tak tahu bila Allah nak jadikan apa yang dia nak jadikan. Tuan-tuan, doa lah. Doa kalau kita rasa tak dapat kan. Kadang-kadang Allah bagi yang lain lagi bagus daripada apa yang kita nak. Kadang-kadang Allah lambatkan, yang mana kadang-kadang waktu Allah Ta'ala berikan apa yang kita nak, walaupun lambat, tapi dia lebih baik daripada waktu kita kelang kabut, nak awal, nak cepat, nak itu. Maksudnya apa? Waktu Allah bagi tepat masanya berbanding apa yang kita nak, lebih cepat daripada. Kita nak apa? Nak kaya. Ada orang nak miskin? Dia tanya, ada orang nak miskin? Ada orang nak susah? Ada orang nak susah? Zaman Nabi, saya tak ingat seorang sahabat Nabi, dia doa kepada Allah. Sahabat dengar, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Sahabat dengar sahabat dia mengadu ke Rasulullah. Ya Rasul, sahabat kita seorang ni kata suka baca Allahumma ja'alna minal qalil. Apa maksudnya Allahumma ja'alna minal qalil? Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang yang sedikit. Orang nak banyak, hang nak sikit. Nabi tanya, awak hang baca lagu tu, orang lain nak banyak kan? Dia kata, tak ada jawab. Dia jawab dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalilam min ibadiyya syakur. Ya Rasul, aku minta jadi orang sikit ni sebab apa? Hak sikit ni yang wajib syukur. Ayat Allah, faqalilan, maka sedikit di kalangan mereka, di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur, min ibadiyya syakur. Tuan-tuan, agak-agak ada orang nak minta, ada dia jadi sikit. Siapa minta susah, angkat tangan. Siapa minta sikit, angkat tangan. Berani minta sikit. Orang lelaki kalau boleh bini pun nak banyak, orang lelaki. Kalau boleh, dia kata kalau boleh. Dah kalau tak boleh nak buat macam mana? Kalau tak boleh bini banyak, duit biar banyak orang. Ada orang nak minta duit sikit. Tuan-tuan nak minta duit banyak, lantak pergi tuan-tuan minta lah. Tapi kita tak boleh tentukan bila. Yang Allah tentukan itulah kuasa Allah. Kita minta sehat, sembuh, minta sembuh. Ada orang demam. Saya demam marin dulu, bulan puasa marin demam lama, 2 minggu demam. 2 minggu demam, seminggu ke demam. Saya pernah demam sebulan pada tahun bila saya tak ingat. Covid sebulan demam. Saya pun tak percaya aku demam sebulan. Nak jadi cerita pula, time tu baru lepas buka Covid sikit, boleh kuliah, boleh apa. Sebulan tak kuliah, sebulan. Kuliah tak pi mana pun, tapi duduk rumah berasil. Dengan adik-beradik, dengan mak berasil. Bilik tak ada, orang susah. Orang tidur dalam bilik, saya tidur ni, depan laman tidur. Kalau orang main selerak nanti lari. Nampak macam mana orang susah. Mujung ada rumah daripada tak ada rumah. Saya tidur depan pintu rumah kan? Bukanlah depan pintu rumah, luar rumah, dalam rumah. Lepas tu ruang tu ruang saya ya. Kalau orang main kenalah masuk bilik, demam. Sebulan demam. Kuliah mana tak pi apa pun tak buat apa. Mayang ni tinggal tak semayang duduk ya. Sakit tak kena. Allah. Ni kali kedua saya demam. Demam dengan kencing kotor lah apa lah. Dia ada power, dia berbunyi. Sampai time dia bunyi, dia ada power, dan sampai time dia bunyi. Lagi saya pula berbunyi.
Mari dulu sebulan. Tahun berapa tu? 2021 kot. Tak ingat lah. Sebulan. Adalah beberapa orang jemaah yang kuliah lah, yang jemaah di surau kampung tu main tengok. Tapi tak boleh nak cakap apa. Dia berkata, Ustaz Pian cakap bunyi itik ayam. Wajar. Ustaz Pian cakap bunyi itik ayam. Kutuk aku depan-depan. Selalu main kuliah kita kutuk mereka. Ni main kita kena kutuk pula. Tapi kali ni taklah teruk sangat. Tapi seminggu lebih juga lah. Bila dia main sakit dia tuan, dia mikir bila nak sihat. Allahu Akbar. Fikir bila nak sihat. Bila kita fikir kita nak sihat, bila nak sihat, dia jadi apa? Dia jadi takut, susah hati, mudah gulana, hati tak sedar, kepala berserabut. Demam sehari, belagak lagi. 2 hari, 3 hari, belagak lagi. Dia main seminggu, sebulan, dia mikir, aku ni nak mati dah ke? Dia main mikir, aku ni nak mati dah ke? Ada. Saya sebulan tu, saya tak boleh nak fikir sangat. Tapi saya pun tak tahu nak cakap apa. Aku ni pasal apa sampai sebulan. Sampai sebulan. Beli test COVID tu. Cek di rumah. Kalau cek di klinik, tak ada jadi ada. Cek di rumah, berapa kali cek lah. Tak ada. Tapi awal. Menyorok lah rumah, tak keluar rumah ke mana. Kalau tahu tu kena tangkap saya. Memikir, sebulan tu memikir, bila lah aku nak. Makin banyak hari demam, makin banyak hari. Jadi dia tak pelik-pelik. Nak pergi sebulan tu, suara langsung tak ada. Nak pergi ke sebulan tu, demam tu nak pergi ke sebulan, daripada minggu pertama sampai minggu keempat. Masuk minggu keempat, suara tak ada langsung. Tak ada langsung. Tu dia pemain tengok kata, Ustaz Pian jadi itik ayam. Wah, asam tu ya. Tuan-tuan. Dan bila Allah Ta'ala nak bagi, Allah bagi je. Sembuh ke, sehat ke. Tuan-tuan, no? Kuasa Allah. No? Allah nak bagi dia. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tinggal percaya. Sebab tu, mana mungkin ada orang tak percaya Allah tu maha berkuasa. Cuma macam mana kita faham berkuasanya Allah Ta'ala itu, Allah nak bagi ataupun Allah nak tarik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat iradat. Iradat ni saya ambil 15 minit dah. Dah, tak lama dah. Iradat artinya kehendak. Yakni menentukannya. Kalau kuasa tadi, Allah nak buat apa? Iradat, Allah nak jadikan dia. Maksudnya kuasa tadi, Allah boleh buat apa saja. Iradat ni, Allah nak buat dia, nak jadikan apa yang dia nak buat. Menentukannya. Lawannya karaha. Karaha ni apa? Tanda. Bahasa kampung kita panggil mudah faham. Karaha ni tak berkena. Adapun iradah ni tak. Nak jadi. Allah kata nak buat menterak. Allah Ta'ala nak terakkan bumi Sodom, Jordan. Sodom ni kalau tuan-tuan pergi Jordan, kalau rajinlah, satu bumi yang Allah jadikan dia terbalik. Allah angkat kampung Sodom tu, ni dalam Quran, naik ke langit, lepas tu Allah terakkan dia. Allah jadikan turunnya hujan batu daripada langit. Kerana apa? Kerana perangai kahwin jantan sama jantan, betina sama betina. Mati. Kenapa Allah angkat bumi itu sampai macam tu? Satu je jawapan. Tak mau ada keturunan. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Perangai macam ni dahsyat.
tak mau ada keturunan, Allah bersih terus. Cuma saya tak ingat ayat Quran tu panjang berapa ayat dia. Ketika mana Allah Ta'ala utuskan 2 malaikat ke rumah Sayyidina Nabi Lut alaihi salam. Pada sebelum subuh berlakunya azab Allah Ta'ala tu, malam tu 2 malaikat datang. Itu pun mereka orang kampung ligan. Dah tengok, nampak macam jantan malaikat tuan-tuan main rumah Nabi, takkan dia nak main rupa dia? Dia boleh main rupa dia. Allah Ta'ala harus saja nak buat benda tu, tapi tak nak nampakkan masalah main berupa lelaki. Orang kampung, geng tu geng nikah jantan-jantan ligan. Buka Nabi Lut, buka Lut, kata kami nak tengok jantan mana. La ilaha illallah. Malaikat pun nak agak juga punya teruk. Allah kirim 2 malaikat habangkan Nabi Lut tinggalkan bumi Sodom sebelum daripada subuh. Allah uji keluarga Nabi Lut ni. Ada keluarga dia yang bukan terlibat secara langsung, tetapi yang menyokong usaha-usaha ni. Isteri dia Allah jadikan, bukanlah, Allah uji Nabi Lut. Isteri dia menyebelahi geng-geng ni. Menyebelahi. Dia tak buat, tapi menyebelahi. Allah arahkan melalui Nabi dan melalui malaikat tinggalkan bumi Sodom sebelum subuh. Tinggal. Pesan lagi, jangan tengok belakang. Jangan tengok belakang. Kita jangan tengok belakang ni cerita apa? Cerita hantu. Jangan pandang belakang. Dah tak pandang belakang, anak gostan je mana? Tapi tuan-tuan, Nabi Lut ni dia pandang. Sikit juga dia pandang. Dia tengok-tengok tuan-tuan. Ya Allah. Allah angkat bumi Sodom. Bumi Sodom tu Allah angkat. Laut Merah namanya hari ni. Laut mati. Daripada laut tu dasarnya ke bawah. Dasarnya hari ni Laut Merah tu ke atas. Tuan-tuan, rupanya ada hukum. Boleh tak ambil manfaat daripada tempat yang dilaknat oleh Allah? Tak boleh. Tak boleh. Jangan pergi ambil ayak buah ubat. Tak boleh. Jangan pergi semayang. Ni antara perkara yang haram dibuat tempat. Antara perkara yang tak boleh buat ibadat. Sebab kenapa tak boleh buat ibadat? Sebabnya tempat yang dilaknat oleh Allah. Tempat yang dilaknat tu tak boleh kita buat ibadat. Doa tak boleh. Saya ringkas, tak mau sebut kitab dan sebagainya. Perbahasan hukum tu dah ada. Saya sebut hukum fiqh je lah. Tuan-tuan masuk tempat-tempat laknat kan, saja nak pergi lah Ustaz Wei kata no. Nak pergi mana? Nak pergi tengok makam Fir'aun? No. Nak pergi tengok makam Fir'aun? Ila hadratin Nabi. Ni penampak bagi. Jangan duk baca ila hadratin. No, tak boleh. Tak boleh dibacakan doa. Bahkan saya sendiri pernah mendengar daripada Syekh ni di Yaman lah, bercerita, bersembang, bertanya macam mana pandangan. Rupanya memang tak ada dalil. Tak ada dalil dalam bab ibadat berkenaan dengan beribadat, berdoa, sembahyang di tempat yang dilaknat. Bahkan orang Arab dia tak ambil hal pun pasal tempat laknat ni. Tempat laknat dia tak ambil hal. Dia tanya kita lagi, yang pergi sibuk tengok tempat mal'un ni buat apa? Tahu mal'un? Mal'un tu tempat yang dilaknat. Yang sibuk tengok buat apa? Tempat kena laknat, tengok apa? Banyak lagi tempat manfaat. Kalau Sodom tu Allah dah sebut kepada Nabi Lut alaihi salam untuk saat ketika berlaku dah subuh. Iradah ni dia Allah kata nak tu jadi. Samalah keadaan kita hari ni pun. Allah nak jadikan tiba-tiba saya langgar kebau. Contoh kan. Selalu tekan laju tak ada apa. Lah kali kena langgar kebau dalam kampung kan.
Ada orang tekan dalam kampung tekan sampai 100 je dah. Saya tuan-tuan kat luar laju tak sikit, laju. Taklah laju sikit, laju banyak juga lah. Dalam kampung kalau ngebau. Hang brek pun tak berhenti juga. Ambil lah. Mau kat luar, kita nombor 1 handai. Nah, tak dandan. Nah. Bila dikehendakkan oleh Allah Ta'ala. Cuma dia kata artinya benci. Dia bukan benci, maksudnya tidaklah. Cuma karahah ni maksud kalau dalam terjemahan Melayu boleh kata benci. Kita kata apa? Meluat, menyampah, benci sama. Menyampah tu benci lah. Cuma sedap sebut menyampah lah. Meluat sama. Meluat tu benci ya. Tak tahu. Karaha boleh diterjemah dengan perkataan benci, tak suka, tak hendak, ataupun tidak berkehendak. Iradah tu hendak. Mau. Iradah tu maksudnya sendiri mau. Sebab itu maksud iradah bagi sifat Allah Ta'ala, Allah sangat maha berkehendak. Kalau dia tak ada karahah, Allah tidak berkehendak ia berlaku. Tahu? Yakni tiada menentukan. Maksudnya Allah Ta'ala tidak mahu menjadikan, maka wajib percaya bahawa Allah Ta'ala menentukan akan tiap-tiap yang mungkin. Kalau tadi Allah sangat berkuasa, Allah nak buat apa, Allah punyai kemampuan nak buat apa. Adapun iradah, ketika dia nak jadi tu, Allah nak jadi dia pun boleh, Allah tak bagi jadi pun boleh. Katalah wa na'udzubillah. Katalah bumi hijau saat lagi dia banjir sampai ke sini, tak ulang lagi kan. Kita rasa dah tak sampai sini. Kita kena percaya perkataan tiba-tiba, bukan tiba-tiba kita semua tu. Tiba-tiba bila Allah nak berkehendak. Tu maksudnya. Siapa sangka Pegalang baru banjir? Saya nak pergi sekolah, musim berbuah tau. Musim berbuah. Ayat tawak sampai la ilaha. Bila Allah Tanjung Ara banjir no. Gaya nampak. Mangga pergi gelap macam tu. Pergi ke? Dahsyat. Tak. Kalau memang banjir dah. Hampa banjir punya pasal lah, jalan pecah ke apa ke, rumah terterak ke, terbalik ke. Tapi malam tu kelang kabut dah. Rumah ayah. Siapa sangka? Bila Allah berkehendak. Sama lah macam tu. Bila dia nak jadi, tu maksudnya. Dan bila Allah Ta'ala berkehendak tu, ketika mana Allah berkehendak, ia jadi. Dengan barang yang harus bagi Allah Ta'ala, sama ada Allah nak buat boleh, Allah tak buat pun boleh, serta ada atau tiada dan sebagainya. Fahamlah kita maksudnya. Allah Ta'ala nak jadi, sama ada Allah hendak dia jadi ataupun Allah tak hendak, atas sisinya kehendak Allah. Malah nak panjang dah kot. Cuma sifat-sifat ini, qudrah, iradah, ilmu, saya tak sebut, dia ada kaitan dalam bab ni
Yang pertama, Allah mampu. Allah sangat mampu nak buat apa sahaja. Yang kedua, Allah berkehendak ataupun Allah tidak berkehendak apa sahaja. Dan yang ketiga, Allah tahu. Ilmu ni kalau salah satu bukan maksud. Kadang lepas ni kita ada sifat ilmu. Ilmu Allah Ta'ala sangat mengetahui bagaimana, di mana, bila untuk menjadikan apa yang dia kehendaki. Sebab tu tuan-tuan, kita mengaji sifat Allah ni, dia makin kita dekat dengan Allah. Bukan takut, tapi makin kita kenal Allah, malu kita dengan Allah. Malu kita dengan Allah ni sebab apa? Sebab takut kita bukan berlebih-lebih. Yang menjadikan orang sombong dengan Allah ni sebab apa? Sebab dia rasa dia tak tahu. Kenapa dia pandai lebih-lebih sangat? Kenapa dia sombong lebih-lebih sangat? Sebab dia rasa dia mampu untuk melawan apa yang Allah Ta'ala boleh buat, yang dia sendiri pun tak tahu. Tu manusia tak ada agama kan? Kepercayaan etis, kepercayaan ni apa nama ni, negara-negara yang tak pakai agama ni, yang bunuh diri, tak berjaya apa yang dia buat, bunuh diri. Dia pun tak belajar iradat, dia pun tak. Bukan masalah tak belajar, tuan-tuan. Dia pun tak tahu nak dapatkan ilmu tu kat mana. Tak diperkenalkan ilmu itu, bukan tak dikenalkan mereka itu akan Allah. Manusia ni, dia nak hidup macam mana hiduplah. Tapi sebelum dia hidup, dia belajar dulu kenal Allah. Dia buatlah apa kerja pun, insya-Allah dia bukan tak tersasar. Dia punya matlamat akhir dia akan nampak Allah. Dia tak nampak lain. Dia tak nampak kejayaan tu menjadikan dia orang yang dia kejar kejayaan. Sebab kejayaan ni Allah tentukan. Allah nak jadi kita je. Tuan-tuan, manalah kita nak boleh jangka, Ustaz? Saya pun tak tahu, Ustaz. Rupanya akhir-akhir ujung-ujung hidup, Allah bagi saya harta banyak. Cari harta sampai nak mati. Rupanya dah sakit baru harta banyak pula dah. Dah sakit baru harta banyak. Waktu hang sakit, hang minta dah harta banyak. Dah kita sakit, nak harta banyak dah? Tak guna dah. Hang sakit harta banyak, tapi Allah bagi. Waktu tak sakit, cari pula harta. Tak dapat-dapat pula. Ni cerita kerja Allah. Dan bila Allah Ta'ala nak tentukan, dan bagaimana Allah Ta'ala jadikan dia jadi, saat dia jadi. Yang menyebabkan manusia ni dia boleh langkau, dia rasa usaha dia sepatutnya dia dapat sekian banyak macam ni. Betul lah, jangkaan dia, usaha dia betul, tapi dia kena ingat apa jua usaha dia, yang akan memberikan jawapan hasil usaha dia itu bukan dia, Allah. Tanyalah orang yang pandai macam mana pun, dia boleh katakan apa yang dia buat ni result dia macam ni tak? Dia takkan boleh kata. Dia takkan mampu kata dia akan jadi macam tu. Jangkaan paling tinggi sahaja dia boleh letak. Paling tinggi macam mana? Yang dia rasa sangka sepatutnya macam tu. Tapi bila tak jadi macam tu, macam kita tak sangka penggalan baru banjir. Bila dia main banjir, lepas ni teka pula. Kalau main dia banjir ke dah, teka lagi. Lepas ni kalau dia main banjir lagi ke dah, teka lagi. Hang boleh teka ke tak? Hang tak boleh. Hang punya boleh letak, orang kata, jangkaan sahaja. Inilah bila kita belajar dan kita mengambil manfaat daripada sekeliling kita, kita akan faham betapa bahawasanya Allah Ta'ala jadikan bumi ni, walaupun kita ni adalah limpah kasihnya Allah kepada
Allah limpah, tanda Allah limpah kasih kepada kita ni tuan-tuan, dan Allah limpah kasihnya kepada hamba-Nya Nabi ni. Allah jadikan bumi ni kita je pakai. Tuan-tuan ada tengok gajah buat rumah? Ada tengok bewak buat rumah? Yang ada rumah ni kandang, kambing, tu pun kita yang buat. Kambing ada rumah, kita yang buat. Tu pun tak ada aircon, tak ada bilik air, tak ada ruang tamu. Tengok lembu, daripada halaman, pintu pagar, masuk pagar balik, semua tayyah. Allah ni dia beri limpah kasih yang kita dah tak perasan. Tu memohon Allah, entahlah sesaja. Cuba tengok kereta berapa biji di rumah. Buat tengok proyek dia, pernah tak perasan. Tengok rumah dia, berapa bilik ayam, rumah besar mana. Tak pernah dia syukur. Dia bukan tak pernah dia syukur, cuma dia terlupa. Allah jadi bumi ni tuan-tuan untuk manusia saja. Walaupun manusia ni adalah makhluk yang paling bongsu, makhluk kita ni, manusia ni makhluk bongsu, tapi Allah lengkapkan dunia ni untuk kita saja. Supaya kita boleh guna manfaat dunia ni elok-elok, syukur atas apa Allah bagi. Bila Allah datangkan, redha. Walaupun redha tu susah sangat, susah antara redha. Dah bila Allah nak bagi, tapi bila dia bagi tuan-tuan, Allah bagi ni ada tak redha apa? Yang penting redha Allah. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita susah, Allah susahnya Allah. Tuan-tuan, tak ada orang kata kena susah tu senang. Allah senangnya, seronoknya susah ya Allah. Kalau hang kata susah tu seronok, tak sebut tu susah, boleh faham tak? Cara kampung pula, cara kita hanya lebih kurang kebetulan. Minta ampun, minta maaf macam-macam. Sekali lagi ampun maaf banyak-banyak masa kita terlajar lagi. Maka apa ni? Hari tu tak ada meja. Ini kata dia mak saya tahu, banyak meja dia mak. Apa ni tak ada duduk lagi, kitab silah apa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta ampun maaf banyak. Minta ampun, minta maaf banyak sekali lagi. InsyaAllah akan datang iradah. Apa nama? Iradah ilmu. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. تقبل الله.